Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam blog ini, kami akan berkongsi mengenai kajian kami tentang dialek Hulu Pahang. Kajian ini telah dijalankan di Kampung Gintong yang terletak di Jerantot, Hulu Pahang. Untuk mendapatkan data yang autentik, kami telah menemu bual 4 orang informan iaitu Encik Lokman, Puan Siti Ajah, Encik Wan Abdullah dan juga Encik Bakri yang merupakan penutur jati dan penduduk asal kampung tersebut. Objektif utama temu bual ini adalah untuk mengumpul data dialek secara langsung dan membandingkannya dengan bahasa Melayu standard. Melalui temu bual ini, kami dapat melihat perbezaan serta persamaannya yang wujud dalam penggunaan dialek tersebut berbanding bahasa Melayu standard. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan rakaman temu bual bersama-sama keempat-empat informan kami. Ke Kelantan lah, maksudnya kita akan panggil merewang, membawang, malam berinai. Sini ada tak macam sini kamu kalau buat kenuri kamu panggil merembat. Hari sebelum kenuri tu panggil merembat. Wan asal sini lah dulu. Aku kecil sekolah tebing tinggi tu. Tapi bukan yang sekolah ada tu, atas jalan. Anak anjing dia ikat lawa-lawa. Dia sandingnya. Sanding kenapa? Sanding nikah lah. Macam orang menikah lah kakaknya. Sanding. Cucu. Lepas tu adiknya suka. Sebabnya anjing kucing kedua kan. Bercakap. Bercapek kata orang sini. Capek itu bercapek. Awak capek kah? 300 sehari. Capek. Awak jalan kaki lah walau macam mana. Saya 100 tu macam. Apa yang kat seru? Ada bersikoh. Betul sekarang. Tinggal ada kereta. Dulu masa saya kahwin dulu Bersikoh. bagi 100 beli barang pun cukup. Buat. Dulu RM50 pernah. Ya. Sekarang 100 berapa RM3-4 barang. Di toko lepas dok tahu nak beli beras. Menurut Tarmizi et al., dialek Pahang mempunyai 8 subdialek seperti Pekan, Benta, Rau, Hulu Tembeling, Rompin, Temerloh, Kuala Lipis dan Bentong. Kesemua subdialek ini terbahagi kepada 2 kumpulan berdasarkan ciri linguistik. Menariknya, dialek Pahang turut ditentukan oleh aliran Sungai Pahang dan kenyataan ini disokong oleh responden kami sendiri dan juga pendapat tokoh iaitu Marlina Marus tahun 2010 yang mengatakan bahawa penduduk di hulu sungai bertutur lebih laju kerana arus sungai yang deras menjadi laluan utama komunikasi dan aktiviti ekonomi pada masa dahulu. Seterusnya, dialek ini juga mempunyai beberapa perubahan fonologi yang dapat membezakan dengan dialek lain. Menurut Collins 1983, dialek Pahang mempunyai satu ciri khas pada bunyinya. Dalam dialek ini, vokal boleh berubah mengikut konsonan yang datang selepasnya. Contohnya, vokal A akan berbunyi sedikit berbeza jika ia berada sebelum konsonan N berbanding sebelum M ataupun N. Sebab itu, dalam dialek Pahang, perkataan tangan biasanya disebut tanga. Dialek Pahang juga unik kerana mempunyai banyak varian leksikal, terutama dalam penggunaan kata ganti nama diri yang sememangnya mencerminkan identiti mereka. Contohnya, kas digunakan untuk saya, dema digunakan untuk kamu dan koma digunakan untuk kami ataupun kita. Semua ini menunjukkan kepelbagaian dan keunikan sistem kata ganti nama dalam komuniti dialek Pahang. Akhir sekali, dialek Pahang kaya dengan kosakata tempatan yang unik walaupun dialek Hulu Pahang berkongsi beberapa ciri dengan dialek Kelantan dan juga Terengganu. Kerana faktor sempadan, dialek ini tetap mempunyai identiti tersendiri. Daripada kajian lapangan bersama penduduk Kampung Gintung, kami mendapati beberapa perkataan tempatan yang tidak digunakan di tempat lain. Contohnya, perkataan pelaris merujuk kepada batch ataupun generasi dan CEO digunakan untuk merujuk kepada mangkuk tingkat dan tumpi bermaksud melimpah dan pengedir pula membawa maksud kepada penakut. Kosakata sebegini menunjukkan betapa kayanya dialek Pahang dengan istilah yang benar-benar mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat. Antara contoh menarik dalam kosakata senarai Swedish yang dapat saya huraikan adalah kata ganti nama diri yang sering berubah mengikut faktor geografi, penutur dan budaya. Di Kampung Gintung, Hulu Pahang, mereka menggunakan leksikal koma merujuk kepada kami di mana ia menunjukkan penggunaan kata ganti nama yang mencerminkan identiti dialek mereka. Manakala, bagi gelaran wanita, dialek ini dipanggil Tina dan versi yang lebih beradab ialah Nina apabila mereka berbicara sesama mereka. Di aspek Swedish, perkataan yang berakhir dengan konsonan getar ataupun R mengalami perubahan pada ekornya. Konsonan R biasanya digugurkan manakala vokal sebelum konsonan berubah menjadi separuh bulat iaitu O. Fenomena ini menunjukkan ciri fenologi yang unik dalam dialek Hulu Pahang dan menjadi salah satu identiti bunyinya. Dalam dialek Hulu Pahang, perkataan rambut mengalami perubahan pada bunyi R di awal perkataan iaitu bunyi getar R digantikan dengan bunyi keseran seperti H menjadikan sebutannya lebih unik berbanding bahasa Melayu standard. Contohnya rambut ataupun parang.
Manakala perkataan tangan mengalami perubahan pada vokal sebelum konsonan nasal N, vokal A berubah menjadi A, menjadikan sebutannya tange. Seterusnya ialah aspek fonologi. Seperti yang anda dapat lihat dalam jadual di sebelah, perkataan kerbau dalam bahasa Melayu standard disebut kerbau, manakala dalam dialek Hulu Pahang ia menjadi kebo, menunjukkan berlakunya pengguguran konsonan getaran R dan perubahan diftong au menjadi vokal separa terbuka belakang. Seterusnya ialah perkataan panas. Perkataan panas berubah menjadi paneh di mana vokal terbuka depan A bertukar menjadi vokal separa terbuka depan E selepas konsonan nasal N. Selain itu, perkataan peha pula disebut poho dengan perubahan vokal tengah separa lemah E dan vokal terbuka A kepada vokal separa terbuka belakang O pada kedua-dua suku kata. Tetapi bunyi H masih lagi dikekalkan dalam dialek Hulu Pahang. Dari aspek leksikal pula, dialek Hulu Pahang juga menunjukkan ciri unik. Contohnya, kata ganti nama diri pertama saya digantikan dengan kas, manakala kata ganti nama kedua kamu menjadi di atau dema. Variasi ini bukan sekadar kebetulan tetapi dipengaruhi oleh faktor geografi komuniti penutur dan konteks budaya tempatan sekaligus menonjolkan identiti tersendiri dialek Hulu Pahang. Berdasarkan data yang telah diperolehi, jelaslah bahawa variasi geografi memainkan peranan penting dalam membezakan pertuturan dialek Hulu Pahang. Variasi geografi merujuk kepada varian dialek yang tertumpu pada lokasi tertentu di mana sebutan dan bentuk pertuturan dipengaruhi oleh kedudukan geografi sesuatu kawasan. Faktor seperti aliran sungai di Pahang turut membentuk sempadan dan mempengaruhi ciri dialek ini. Fenomena ini dapat dilihat dalam aspek fonologi, leksikal dan semantik yang menunjukkan bahawa sebutan perkataan berubah mengikut kawasan dan juga komuniti penutur, sekaligus menonjolkan ciri unik Hulu Pahang berbanding bahasa Melayu standard. Pengalaman kami melakukan wawancara di Kampung Gintung memang sangat menyenangkan. Suasana yang tenang dengan bunyi alam dan komuniti di sana yang sangat ramah serta mesra walaupun berbeza usia. Malah sebelum kami sempat bertemu lagi, mereka sudah mengalu-alukan kedatangan kami dan melayangkan setiap soalan yang kami ajukan tanpa rasa lelah. Selepas wawancara, mereka pula menjamukan kami dengan makanan hasil merewang secara kecil-kecilan. Ini membuatkan kami rasa lebih diterima dan rapat dengan komuniti di situ. Walaupun Kampung Gintung itu agak jauh, tapi kami tetap seronok pada di sana kerana suasananya yang sangat menghidupkan seperti pemandangan hijau yang penuh dengan sawah padi dan angin kampung yang tenang. Ini menjadikan proses komunikasi kami lebih selesa dan natural. Semasa kami wawancara di Kampung Gintung, kami berdepan dengan pelbagai cabaran seperti suasana kampung yang kadang-kadang bising dengan bunyi exhaust motor dan orang yang lalu lalang mencelah perbualan kami. Jadi, untuk atasinya, kami menggunakan mikrofon dan audio telefon sebagai backup agar rakaman kami jadi lebih jelas. Kami juga sukar memahami beberapa istilah dialek yang bunyinya asing. Jadi, untuk atasinya, kami meminta informan untuk mengulang kembali, menerangkan konteks dan sebut kembali ejaan asal. Itu dengan tepat. Ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Suhaila Ismail yang dialek ni mempunyai perbezaan leksikal yang boleh menjejaskan kefahaman penutur luar kerana makna yang berkait rapat dengan budaya setempat. Selain itu, lorak Hulu Pahang yang pekat dengan sebutan yang agak laju juga turut mencabar proses komunikasi kami. Untuk memastikan maklumat tersebut tepat, kami meminta informan perlahankan sebutan sambil merakam audio untuk didengar dengan lebih jelas.